gunalah benda-benda ni. Ayat tertentu, surah tertentu, baca bilangan tertentu, dapat ilmu kebal. Apa kita nak balas? Tuan-tuan tak payah nak pergi cerita pandangan Imam Qurtubi, pandangan Imam Baihaqi, semua tu susah, panjang. Kita cerita bukan dia nak dengar pun. Tuan-tuan kalau kata perkataan Panglima Hitam, dia suka lah. Imam Qurtubi bukan dia kenal. Cuba kita gunakan ayat macam ni. Nabi turun kat Nabi satu Quran. Nabi SAW baca satu Quran, tapi tak ada pun ilmu kebal. Kira guru hang ni lagi dahsyat, dia tak payah satu Quran, dia ambil satu ayat je dia boleh dapat ilmu kebal. Cuba fikir orang dengar ayat tu apa yang dia fikir. Dia akan fikir dia ni tengah pembodoh aku ni. Jadi itu logik. Gunakan logik akal. Mai orang duk cerita benda-benda pelik-pelik yang kita tak pernah dengar, gunakan logik akal. Paling kuat pun dia akan bagi last sekali, yalah memanglah macam tu, itu alasan biasalah. Tapi dia ada tapi macam-macam. Tapi ini ikhtiar saja. Guna cincin ni bagus baik penyakit. Tuan-tuan macam mana nak pindah? Kita boleh kata orang belajar medik berpuluh-puluh tahun pun kadang-kadang tak boleh baik sakit. Hang tiba-tiba pakai cincin baik sakit. Orang akan fikir tak logik. Tapi last sekali dia akan datang idea, yalah bukan apa, kita ikhtiar saja, jadi tak jadi kita tak tahu lagi. Ini alasan-alasan muktamad lagi lah. Yang ketiga, logik. Yang keempat, ini cara nak bergaduh dengan orang. Saya ajak juga. Dia bukan saya yang ajak, ni idea yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh critical thinking barat. Ada kaedah, ada keadaan di mana bila kita nak jatuhkan hujah seseorang, kita bagi sesuatu yang beyond expectation, yang dia tak pernah fikir. Bila duk bergaduh bagi hujah, macam mana nak bagi orang tu diam? Bagi satu benda yang dia tak pernah fikir, dia akan diam. Contoh ni, saya bagi contoh kalau Pak Imam. Pak Imam duduk bersembang kedai kopi, orang cerita, dulu aku muda-muda ni, mereka pernah lantik 2-3 kali jadi bilal masjid. Ceritalah, masa tu ketak jadi bilal. Habis dah cerita, aku imam masjid, tak kata apa pun. Itu cara dia apa? Bagi satu benda yang orang tak pernah fikir, di luar jangkaan. Itu akan buat orang diam. Ini kaedah. Sama juga dengan hujah. Tuan-tuan, orang bila datang duk cerita, ni buku ni ditulis oleh sekian-sekian orang, syekh tu syekh ni, apa kita nak buat? Bagi, ni buku ni Imam Syafi'i tulis, nak kata apa? Ambil simpan zat syekh hang kat mana-mana. Beyond limitation, beyond expectation. Hujah yang di luar gapaian akal dia tak sampai. Yang ni cara nak bergaduh. Tuan-tuan, kalau rasa berbeza hujah dengan orang, nak bergaduh, jangan nak pergi bergaduh cara tak cerdik. Kita kena mengajar orang yang memahami sunnah. Nak bergaduh, biar kita ada hujah, lawan dengan hujah. Tak usah nak pergi cerita pasal guru. Dia cerita guru dia buat tu, buat ni, kita pun pergi cerita pasal guru kita. Tak, itu bukan cara dia. Mengajar kepada Al-Quran, mengajar kepada sunnah, itu bukan cara dia. Tak usah nak lawan cerita guru siapa lagi hebat. Guru siapa belajar kat negara Arab, itu bukan perbahasan dia. Tapi bila nak berhujah, bagi sesuatu benda yang benar, tepat dan kuat. Jadi ini 4 benda yang saya nak kongsi untuk hari ini. Bila berdepan dengan orang yang cakap tak pernah jatuh, ini cara dia. Jadi setakat itu dulu untuk mukadimah kita pada hari ini. Kita mulakan kuliah kitab solat dalam Bulughul Maram ataupun dalam Subulus Salam. Sebagai mukadimah, bila kita bercakap bab hadis ahkam, kita hanya membincangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Sebab perkataan ahkam, walaupun dia merujuk kepada ahkam akidah, walaupun dia merujuk kepada ahkam akhlak, tetapi perkataan ahkam ini secara umum, kita akan bercakap tentang hukum hakam fiqh. Fiqh, apa maksud fiqh? Al-ahkam allati tata'allaq bi af'alil ibad. Hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Sebab tu tuan-tuan kalau baca buku sunan, kitab sunan, Sunan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya, apa yang disebut di dalam kitab sunan, mereka akan mulakan dengan abwab taharah, bab taharah, bukan bab akidah. Sebab secara umum bila kita cakap bab ahkam, maka kita merujuk kepada hukum hakam fiqh. Dan mentaliti kita kena set. Walaupun baik kalau kita tak membezakan antara ilmu,
Belajar fiqh dalam masa yang sama kita kaitkan dengan akidah, kita kaitkan sama dengan akhlak, itu bagus. Tetapi tuan-tuan, apabila kita meneliti penulisan para ulama, apabila mereka menulis tentang fiqh, dia hanya akan cakap bab fiqh saja. Kalau hadis itu mengandungi pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan akidah, mereka bahas dekat tempat lain, bukan dekat sini. Kita boleh tengok sikap Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari adalah orang yang hebat bila dia membahagikan ilmu. Imam Bukhari letakkan hadis di dalam bab orang yang akhir kalamuhu, perkataan terakhir dia la ilaha illallah, tapi dia kafir. Apa hukum dia? Apa yang Imam Bukhari letak? Dia letakkan hadis cerita Abu Jahal ketika nak mati. Dia letakkan hadis berkaitan dengan bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib ketika nak mati. Nabi datang kepada Abu Talib, Nabi cerita ke Abu Talib mengucap la ilaha illallah. Nabi kata tak mau. Last sekali Nabi mati di atas agama kafir. Sebahagian disebutkan, sebahagian orang kata mereka dengar ucapan Abu Talib. Imam Bukhari letakkan hadis ni di dalam bab apa hukum orang kafir yang dia nak mati dia ucap la ilaha illallah. Hukum dia apa? Dia tak dikira. Ini kehebatan Imam Al-Bukhari. Dia letak hadis di dalam bab yang kena pada tempat. Jadi itu hukum hakam fiqh. Bila kita bincang hadis ahkam, kita tak bincang bab akidah, kita tak bincang bab akhlak. Kita keluarkan hukum hakam fiqh saja. Kalau nak fokus, itu cara fokus dalam hadis ahkam. Dan hukum hakam fiqh ni, dia benda yang besar. Bukan semua orang faham hadis, dia faham fiqh. Tak. Bahkan ramai orang yang bagus di dalam hadis, dia tak bagus di dalam fiqh. Tuan-tuan, sebelum ni kalau kita belajar hadis, tuan-tuan, kita nampak dah gambaran. Hadis tu apa? Hadis kita deal dengan tradisional. Kita deal dengan tradisional ni bukan kaum tua. Tradisional ni manhaj lama. Bagaimana nak membuktikan hadis itu sahih, bagaimana nak berdepan apabila lafaz hadis saling berbeza. Itu kerja ulama hadis. Tapi bila bab fiqh, bukan semua orang yang bagus tentang hadis mereka bagus tentang fiqh. Sebab fiqh memerlukan akal. Fiqh memerlukan kemahiran bila kita lihat hadis dan kita keluarkan benda daripada hadis itu. Benda yang tersembunyi di sebalik lafaz-lafaz hadis. Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi, seorang alim dalam hadis, dia meriwayatkan dalam kitab Nasihatu Ahli Hadis, kitab nasihat ahli hadis. Ada satu ketika Abu Hanifah dengan A'mash dua-dua duduk dalam masjid. A'mash guru Abu Hanifah, ulama hadis. Tuan-tuan kalau ingat baru-baru ni saya tak ingat kat mana saya cerita kisah A'mash, orang mai curi hadis dia. Kat sini ke? Kat tempat lain nanti tuan-tuan tengoklah CD kalau jumpa. Kisah orang nak mai curi ilmu hadis dia tak mau mengajar. A'mash kata dia cuti 3 bulan. Jadi tuan-tuan cek balik bila masa saya cerita benda tu. A'mash ulama hadis, alim dalam hadis. Satu ketika dia duduk dengan Abu Hanifah dalam masjid. Orang masuk masjid, orang tanya hukum fiqh, tanya kepada A'mash dan Abu Hanifah. A'mash dia tak boleh jawab. Dia bagus dalam hadis tapi dia tak boleh jawab. Abu Hanifah jawab soalan tu. Jawab masalah fiqh. Habis Abu Hanifah jawab, A'mash tanya dia, mana hang dapat jawapan ni? Abu Hanifah ambil hadis daripada A'mash. A'mash guru dia. A'mash kata aku tak ajak pun benda ni, mana hang dapat? Ni melawan tokeh ni, benda aku tak ajak ambil cerita. Dah lah cerita depan-depan aku pula tu. Abu Hanifah kata, alasta anta alladhi haddastana ani Syu'bah, ani Sya'bi, ataupun disebutkan beberapa nama, an Ibrahim bin Adham. Kata Abu Hanifah, bukankah hang dulu yang beritahu kat aku pendapat Sya'bi macam ni, pendapat Ibrahim bin Adham macam ni? Aku gabung-gabung, aku keluarkanlah pandangan ni. A'mash dengar. Lepas A'mash dengar perkataan Abu Hanifah, kata apa yang Abu Hanifah buat? Dia cuma kata, dulu hang cerita kat aku hadis, jadi aku gabung cerita hadis ni, aku buat kaedah, aku keluarkan hukum. A'mash panggil semua ulama fiqh. Semua ulama fiqh yang belajar dengan dia, yang tak belajar dengan dia panggil semua. Dia kata, ya ma'asyaral fuqaha, wahai ulama-ulama fiqh, nahnu sayadilah wa antum atibba.